Rasa dia? Rasa dia sedap lah tu. Sedap. Kalau macam ni harga berapa makcik? Ya. Kalau macam ni harga berapa? Kalau ni berapa ni? Macam ni, kalau macam ni dia minta ayam lebih kan? Kira ambil RM10 lah satu. Okey, ada sos dengan sup sekali lah. Ada sos semua. Penyaja 2 orang je ke makcik? Dia orang saja. Okey. Makcik kakak, makcik tu adik. Oh, adik-beradik? Adik-beradik. Makcik umur berapa makcik? Makcik umur 70 hampir 30 tahun dah. 30 tahun. Ya. Ini kuah merah untuk nasi goreng ayam ya. Okey. Semua cakap kuah merah. Kuah Dia tak merah. cakap sambal, kuah merah. Okey. Rasa dia? Rasa dia sedap lah tu. Sedap. InsyaAllah sedap. Mudah-mudahan lah sedap. Lawan telur atas. Ada telur atas. Masuk dalam. Okey. Terima kasih. Ini jalan Kak Cik. Pasti minta maaf lah pada pelanggan-pelanggan yang tak dapat terlayan. Datang banyak pasti pernah jumpa dekat Jalan Tuan Guru Rahman dan cakap 2 kali datang tak dapat. Minta maaf lah. Yang mana tak terlayan. Pasal sambut ramai sangat. Nombor ramai sangat. Harap-harap yang si Akirah datang lagi lah. Okey.